Kita akan sambung untuk semayang maghrib pada jam 9.30 lebih kurang insyaAllah. Di tanpa melengahkan masa, insyaAllah kita jemput Maulana Mansur. Ini apa kata usaha beliau, silakan. Beliau apa-apa tak Pak? Dia kan buat tahu apa ni tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Masya Allah. Berapa ramai yang kenal saya? Yang tak kenal, sebab angkat tangan. Sebab apa tak kenal? Agak-agak sebab apa? Sebab tak masuk TV. Memang TV dah panggil lama, tapi memang tak mau masuk. Masa ni pun dalam keadaan cukup pack. Yang Aikim panggil tu, kalau orang dengar Aikim tu pun dah tak arah dah. Allah. Ya, Alhamdulillah, sama ada kenal tak kenal, pertama kali kita syukur pada Allah. Allah SWT letakkan kita di sini bersama-sama untuk mendengar sedikit saja, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadillazina astafa. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim wa abarraha wa atyabaha ala sayyidina wa maulana Muhammad Abdullah wa qadimin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil awwal bila ibtida wal akhir bila intiha wal qadim bila ibtida wad daim bila intiha jami sifat al ulya wal izza wal kibriya. Allahumma salli ala sahibil jabin al anwar wal qadd al azhar wal liwai wal kautsar wa ala alihi wa sahbihi bi'adad al hasa wad dar bihaqqi bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, sama ada yang kenal atau tidak, pertama sekali marilah kita panjatkan rafaq syukur kita kehadrat Ilahi. Bertemu kita di sini semata-mata kerana Allah. Jadi tuan-tuan mulia, kalau Allah akan bagi. Boleh Nabi sebut balik, Tuba liman amana bi walam yarani sab'an birat. Kemudian Nabi SAW, yang mafhum Nabi sebut, berbahagialah, beruntunglah mereka yang beriman dengan aku, sedangkan mereka tak pernah lihat wajah aku, mereka tak pernah bertemu dengan aku, mereka tak pernah shake hand dengan aku, mereka tak pernah peluk aku, tapi mereka meyakini kehidupan cara aku. Mereka itulah berbahagia. Nabi sebut berapa kali? 7 kali. Dekat sahabat tadi, Nabi hanya sebut sekali saja. Seolah-olah hadis tu mafhum dia diulangkan 7 kali. Tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman amana bi walam yarani. Jadi Nabi SAW beritahu, berbahagialah, berbahagialah, beruntunglah, berbahagialah, beruntunglah, berbahagialah, beruntunglah, berbahagialah, beruntunglah mereka yang meyakini, yang beriman denganku, sedangkan mereka tak pernah jumpa dengan aku. Allah. Nabi maksudkan siapa? Umat Nabi SAW. Kita tak pernah jumpa. Siapa pernah share dengan Nabi? Ada? Ini. Kalau ada, kena tangkap pejabat agama. Mana ada? Tak ada. Tambah nak peluk Nabi, tak ada. Kan? Allahu Akbar. Jadi, tapi kita telah dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Nabi ketika itu, Nabi sabda tu zaman dia bersama sahabat, tapi Nabi telah doa umat yang tak pernah jumpa dia, umat yang tak pernah lihat dia. Lainlah yang Allah rezeki tu belain bab, tapi yang tak pernah jumpa, tapi Nabi tetap sayang. Nabi telah doakan mana umat dia di akhir zaman sampai kiamat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita ni beruntung. Sedar tak sedar, kita berada dalam doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar.
Faham tuan-tuan? Masya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi, kita berada di bumi, walaupun jauh daripada negara kita, tapi selagi kita meyakini apa yang kita buat, cara yang ditunjuk oleh baginda SAW, pasti kita akan dapat petunjuk, pasti kita akan dapat kerjaan di dunia lagi. Di dunia lagi Allah SWT akan beri kerjaan, Allah akan buka kerjaan. Jadi hari ini tuan-tuan mulia, puan-puan, saya tengok siapa yang bijak pandai. Semua orang depan saya orang bijak, kita tak nafikan. Apakah perkara yang sangat-sangat berharga? Apakah dia perkara yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat bernilai? Kalau seorang tu faham, dia akan korbankan, dia akan gadaikan diri dia, semua harta diri, jiwa, raga, dia akan sanggup untuk dapat perkara itu. Tuan-tuan, apakah dia perkara yang sangat berharga? Allah Akbar. Kalau siapa boleh jawab yang tak pernah dengar saya punya bayan ni, dia beritahu. Kalau dengar tak cik ya. Ya, perempuan, kalau boleh jawab, so pengurusi ataupun so ambassador bayar. RM10 cukup. RM10, 10 pound, besar tu 10 pound. Ya, ada. Apakah dia perkara yang terlalu berharga, sangat berharga, sangat bernilai? Kalau dia faham benda tu, bukan harta dia, diri dia, jiwa dia, semua dia sanggup gadaikan, dia sanggup untuk dapatkan perkara yang sangat berharga. Allahu Akbar. Apa dia tuan-tuan boleh? Abang-abang kita, adik-adik kita. Allahu Akbar. Iman. Saudara kita kata iman. Betul. Lagi? Tak apa, kita kalau salah tak kena watan apa. Allah Akbar. Tuan-tuan, sebenarnya kalau kita fikir, saya nak bagi fahamkan benda ni sangat berharga, ada satu kisah. Nanti saya kembali balik dekat ni, satu kisah yang akan memudahkan kita faham apakah dia perkara yang sangat berharga. Memang kita kata bagi orang Islam iman lah kan. Tapi kalau orang tak beriman, takkan dia kata iman. Ya, kita buka cermin, apakah perkara yang sangat-sangat berharga? Tak kira dia lelaki, tak kira dia wanita, orang tua, orang muda, orang kampung, orang bandar, terpelajar, buta huruf, rakyat, pemenang, siapa saja, kalau dia tahu perkara ni, dia sanggup korban apa saja, jiwa dan raga, nyawa dia pun habis. Allah Akbar. Takkan tak ada orang cerdik pandai ni yang belum dengar bayan saya. Yang dah bayar, dah dengar tak boleh lah kan. Ibu-ibu, perempuan, ada? Allahu Akbar. Okey, sebelum jawapan ini dijawab, saya tunjuk ada satu kisah. Kisah ni di zaman dalam bahasa Farsi, dalam kitab Farsi, Persian. Allah Akbar. Di sana ada seorang raja, Raja Mahmud Al-Ghaznawi, raja Islam yang dulu perintah Allahu Akbar di negara Farsi, Afghan, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka tu dulu bawah jajahan ni. Dulu kita tengok yang Shah Jahan buat Taj Mahal tu, semua isi dia daripada sana, Persian. Dulu sebenarnya sebelum ialah pemerintahan bawah jajahan Islam. Orang Islam yang perintah dulu. Yang India, Hindu ni baru 100 tahun lebih ya. Yang kerajaan Islam lama lah. Jadi di sana Raja Mahmud Al-Ghaznawi, Raja Mahmud Al-Ghaznawi, dia Raja Mahmud Al-Ghaznawi dia banyak kisah, banyak kisah. Antara kisahnya, dia telah panggil penasihat diraja. Jadi penasihat diraja, nak syarat dia, dulu penasihat diraja mesti orang cukup bijak. Kalau tak bijak, dia tak layak untuk menjawat jawatan sebagai penasihat. Dan dulu kebanyakan penasihat diraja adalah ulama-ulama. Tapi Raja Mahmud Al-Ghaznawi, dia punya penasihat orang bijak, walaupun dia bukan kalangan orang alim, tapi orang bijak.
sekali dia panggil. Kan? Dia kata, wahai penasihatku. Ni saya terjemah terus ya. Pasal masa yang dicemburi 8.40 nak kena break, nak bagi makan. Saya, tuan-tuan, kalau orang kenal, isteri saya kata, jangan bagi Maulana Mansur bukan input apa ni, mikro kan, payah berhenti tu. Paling kurang 3 jam. Tapi apabila buat permintaan, saya tunaikan jugalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pada Jabatan Mufti berkala banyak tempat kan. Allah. Jadi dia telah panggil penasihat dia. Dia bagi tahu pada penasihat diraja tanpa terjemah, dan saya turun kepada bahasa Parsi tu. Dia kata apa? Wahai penasihatku, kamu sudah berada lama dengan aku. Kalau orang Urdu kata Purana Sati lah. Orang lama dah berada dengan aku, di samping aku, kamu dah khidmat cukup terbaik. Patut diberi apa orang kata apa, pingat kan, terbaik punya khidmat, tak pernah tak pernah engkau orang yang taat. Jadi hari ni aku nak tanya beberapa soalan. Kerana apa? Aku nak hadiahkan kamu satu perkara yang sangat berharga pada kamu. Kalau kamu boleh jawab kan, soalan-soalan ni, aku tak mau tanya banyak, 3 ya. 3 soalan saja. Kamu boleh jawab, maka aku akan bagi macam-macam pada kamu. Bahkan kau ni layak mengganti aku. Sampai macam tu tahap aja. Tapi kalau kamu tak boleh jawab, aku rasa kamu kena pencen dah. Kamu tak layak jadi penasihatku, kamu kena balik kampung tanam jagung. Dah tak layak kan. Pasal apa? Nak duduk dengan raja, macam-macam persoalan akan datang, macam mana nak handle. Macam duta kat sini ya. Yang kerja semua nak handle macam-macam, bukan satu kerana, macam-macam kerana. Yang ndak dengan tak ndak pun banyak juga kan. Bukan senang. Tapi orang tak duduk tempat mereka, orang tak tahu kan. Kita boleh bayangkan lah. Kita dah pergi kat luar pun dah pening kepala dah. Sama kan. Allah Akbar, inna lillahi. Tapi alhamdulillah, orang saudara kita yang lain tu memperbanyakkan, orang Bangladesh, IPB semua. Allah Akbar. Kau kan kita nampak suasana Islam juga kan. Alhamdulillah. Kalau kita tak jumpa, kita nampak muka Melayu kan, muka mereka kan, keluar muka mereka lagi kan. Allahu Akbar. Tu. Jadi wahai penasihatku, aku nak bagi hadiah pada kau. Penasihat dia raja ni, dia yakin sebab aku ni tak pernah miss apa soalan. Memang dia bijak. Dia kata takat soalan raja ni, aku tahu raja pun tak pandai, aku boleh bagi jawapan semua. Dia kata peluang dia punya tawaran tu aku boleh dapat. Allahu Akbar. Jadi raja pun tanya pada penasihat, kamu betul-betul keyakinan kamu boleh jawab? Dia pun anggur Raja pun kata, soalan yang pertama, ma huwal ahaqul ahaq? Apakah dia perkara yang benar, terlebih benar? Tak boleh orang dusta dia. Tidak ada satu orang boleh dusta. Tanya pada orang Islam pun dia kata betul. Tanya pada orang bukan Islam pun dia kata betul. Tanya orang tak percaya Tuhan pun dia kata betul. Dah benar, betul lagi. Apakah dia? Tapi saya bukan nak tanya. Soal tujuan saya nak jawab hak tadi, mula-mula tadi kan. Apakah perkara yang penting, bukan ini. Tapi oleh kerana dia tanya 3 soalan tu, ada dalam tu. Yang kedua, jadi bila penasihat dengar, Allah, aku tak pernah dengar soalan ni. Betul? Lagi betul? Senang jawab utara Yang kedua, ma huwa abdul batil? Apakah perkara yang dah tak betul, lagi tak betul kan? Yang dah dusta, terlebih dusta. Allah Akbar. Pening dah ni. Soalan tak pernah dengar. Okey, soalan ketiga, ma huwa aghla 'indan nas? Apakah perkara yang terlalu berharga, terlalu bernilai di sisi seseorang? Kalau dia faham, dia akan rela korban apa saja. Tu apa Piramli kata, berkorban apa saja. Itu dia buat cerita tu, dia buat nak ada pengajaran tu sebenarnya. Kan? Dia akan sanggup korban apa saja. Kan? Allah Akbar.
diri, jiwa, nyawa, kan? Apa saja, di mana saja untuk dapatkan benda tu. Ni 3 perkara. Jadi kan, saya terus pada 2 soalan tu tinggal dulu. Kan? Pasal masa pendek. Tu versi lain pula. Jadi penasihat diraja ni, dia bila dengar 3 soalan ni, dia pun masuk balik rumah dia, buka, masuk dalam pustakaan lama, pustakaan kuno, cek. Pun dulu pun ada pustakaan juga. Kaji, tak jumpa. Dia pun dah susah hati, pening dia kata, apalah aku kali ni, lingkuplah aku kali ni, tak ada peluang lagi kena pencen, kena tinggalkan. Jadi kebetulan dia sampai, dia berjalan depan, belakang, kiri, kanan. Jadi tuan-tuan nak tengok kesan ni, buka kitab Parsi lah. Ni saya pendekkan sebenarnya. Panjang dia ni. Jadi dia pun dah tak tahu nak buat. Dia jalan ke depan, masa tak rasa macam dekat belakang soal jawapan. Kiri, kanan, depan, belakang tak tahu. Satu orang duduk tepi pintu istana, orang tua duduk cuci kasut. Dia tengok. Lalu dia pun tegur, wahai penasihat diraja, aku kenali kamu. Mengapa kamu pergi depan, pergi belakang, tanpa kamu sedari kiri, kanan semua? Adakah musuh akan menyerangi negara kita? Lalu penasihat tengok orang tua. Kamu apa tahu? Mana ada musuh? Ni saya ada susah hati ni. Maka saya dah tak tahu nak buat apa. Saya rasa saya dah kena takkan berada kat sini. Orang tua tu pun senyum. Apa hal? Bagilah tahu pada aku. Mungkin walaupun kamu pandang aku orang biasa, belak kasut saja. Macam zaman dulu kan kita tengok, zaman Abu Nawas bukan sebarangan orang tu kan. Cuma nampak macam orang bodoh. Ada lagi satu orang, wali Allah, Bahlul. Orang panggil dia Bahlul, tapi dia wali Allah besar. Itu semua kait tu. Jadi penasihat ni melihat orang tua ni, dia kata, kamu apa tahu? Kamu ceritalah masalah kamu kepada aku. Mana tahu aku boleh bantu kamu. Sekarang kamu tak dapat jawapan dia. Tuan-tuan cuba tanya Mr. Google. Kalau Mr. Google boleh jawab, saya bagi RM10. RM10 dia, bukan RM10. Allah Akbar. Dia pun tak tahu jawab. Allah Akbar. 3 soalan. Allah Akbar tuan-tuan. Lalu dia pun bentanglah. Tak apalah, engkau nak dengar. Dia kata soalan pertama, raja tanya pada aku, ma huwal ahaqul ahaq? Apakah perkara itu benar, lebih benar? Dah benar, lebih benar. Orang tua ni kata, kau penasihat pun tak tahu jawapan dia, mudah saja. Dan jawapan tu ada pada diri kamu. Rupanya orang tua ni orang belajar juga. Orang bodoh. Kadang-kadang orang dulu semua berlakonnya, kadang-kadang buat macam tak tahu apa, dengar itu ulama-ulama dia diam Allah Akbar, tapi orang bijak. Macam tuan-tuan kan, diam ni bijak Allah Akbar. Dia kata soalan jawapan senang je. Tadi saya janji tak mau cerita ni kan. Tinggal dulu Okey, jawapan nanti. Kemudian yang kedua, kemudian dia pun dah dengar kawan ni boleh bagi jawapan. Dia bagi soalan yang kedua. Ma huwal abdul batil? Ini lagi senang. Tapi sini saya tak buka lagi. Allah Akbar. Bila dia dah dapat dua-dua jawapan, dia punya gembira. Dia kata satu lagi soalan. Satu lagi soalan, apakah dia perkara yang sangat-sangat berharga di sisi seseorang? Kalau dia faham, dia akan sanggup buat segala-galanya. Dia akan sanggup korban apa saja. Allah Akbar. Orang tua tu tengok dia, dia kata yang ni aku tak boleh jawab. Hanya guru aku saya boleh jawab.
Kalau kau nak, kau kena jumpa guru aku lah. Tapi guru aku tengah jauh atas bukit. Sebab apa? Kalau kamu tak susah payah untuk ni, aku tak mau. Aku mau guru aku yang jauh. Penasihat ni kata apa? Aku sanggup. Tapi tak ada kenderaan yang naik atas tu. Zaman tu pedal jamat je. Jalan kaki je, panjat bukit. Macam nak naik Jabal Sur kan? Bukan semua orang sanggup naik Jabal Sur tu. Muntawih dulu-dulu semua tu Jabal Sur tu. Dia kata pemohong. Kita naik Jabal Sur, gua di belakang tu. Dia kata tu. Tapi sekarang dah boleh naik. Naik kereta tu sampai separuh, panjat juga. Allah Akbar. Ini dia kata, guru aku tinggal kat bukit, kena panjat. Pendekkan cerita, dia orang pun pergi naik panjat dengan susah. Nak panjat bukit bukan senang Zaman dalam apa bukit-bukit Jabal Nur semua yang buat apa tangga-tangga pun penat juga nak naik kan. Allah Akbar. Tambah yang tak buat tangga lagi, nak kena nak kena panjat. Bila sampai dia dah penat. Ya. Lepas tu dia kata itulah guru aku, pondok guru aku. Dia bagi contoh saja tamsilan dia, guru dia kat situ Lepas tu jumpa satu orang tua. Dia pun perkenalkan, ini penasihat dia raja nak tanya Oh, aku kenal dia penasihat dia raja. Apa tujuan kamu datang sini? Nak buat apa? Penat-penat susah kamu tak? Kalau tidak, cukuplah kamu penasihat raja. Tujuan aku datang sini, yang sangat-sangat aku berhajat, tujuan aku ni nak dapatkan jawapan pada soalan yang ketiga, yang mana belum ada jawapan. Soalan pertama dan soalan kedua telah dijawab oleh anak murid kamu, tapi soalan ketiga dia tak mau jawab. Tujuan aku datang semata-mata nak menjumpa kamu asalkan aku dapat jawapan daripada soalan yang ketiga. Oh, macam tu tujuan kamu nak datang tu sebab tu. Baik, kamu nak jawapan ke? Yalah, aku dah tahu siapa yang nak jawapan lah. Kalau kamu nak jawapan ada syarat. Kau tengok tu ada kandang kambing. Ada kandang kambing. Masya Allah. Ada kandang kambing. Kamu pergi situ, buka pakaian istana kamu. Mana boleh aku pernah sedar kena pakai uniform kami. Kalau kau nak jawapan, tujuan kau datang jumpa aku nak dapat jawapan. Aku punya syarat kena buka pakaian. Kau pakai pakaian pengembala kambing tu. Penasihat ni nak marah. Aku datang dah naik panjat bukit ni pun dah penat. Aku nak jawapan, kau tak bagi, so tukar baju lah. Kalau kau nak jawapan, pakai. Aku tak akan jawab melainkan kau pakai pakaian tu. Maka dia buka baju dia, tukar pakai pakaian pengembala kambing yang tak pernah basuh. Agaknya kalau campak dalam sungai mampu ikan tu. Tak pernah basuh. Kemudian malam ini makanan tak ada. Hanya ada roti kering situ dekat kandang kami tu. Akrab ila sunnah. Roti keras. Roti keras. Kami belajar makan di Poland. Kita beli roti, makan sehari, besok simpan lagi. Simpan, tengok besok keras. Beli awal buat. Ni roti ni ada kat kandang kami tu keras. Kamu makanlah. Aku ni penasihat dia raja, kamu bagi. Nak jawapan tak? Kalau nak. Dan ketiga, kau bermalam di situ dengan kambing-kambing tu dengan tak ada. Dia nak marah, kau nak marah aku, baliklah kamu, aku tak kejauhan. Kalau kau nak jawapan. Lalu dia pun buat. Orang tua ni pun kesian dengan nasihat dia raja. Dia pun tak gamak, tapi nak fahamkan. Kalau tidak, dia tak akan faham. Dia tak akan faham. Lalu dia satu hari. Besok dia tanya, apa khabar tuan? Macam mana? Gembira? Mana gembira? Macam mana kamu tidur? Tak nyenyak. Okey, sambung lagi lah. Kata nak jawapan kau dapat dah. Tak cukup lagi. Sambung lagi. Sampai beberapa hari. Kalau orang dah kata 3 hari lah kan. Tapi beberapa hari.
pada beberapa hari dia pun tanya, macam mana? Baik, aku akan bagi jawapan. Aku tengok kesian pada kau. Pertama sekali aku nak tanya, sebelum aku bagi jawapan, aku suruh kau tanggalkan pakaian. Mengapa engkau sanggup tanggalkan pakaian? Aku suruh kau makan roti tu, mengapa engkau sanggup makan roti tu? Aku suruh tidur di kandang kambing, mengapa engkau sanggup tidur di kandang kambing tu? Padahal engkau boleh tinggalkan aku semua. Dia kata, aku buat tu semata-mata, tujuan aku buat tu semata-mata aku nak dapat jawapan daripada engkau. Kalau aku tak buat macam tu, kau dah kata aku tak beri jawapan. Sebab tu aku sanggup tukar pakaian, aku sanggup makan makanan macam tu, aku sanggup tinggal tidur di situ. Semata-mata tujuan aku nak dapat jawapan daripada kamu. Jadi tuan-tuan mulia, perkara yang sangat berharga, Syekh ni beritahu, itulah tujuan. Kalau satu orang faham tujuan dia, dia akan sanggup buat segala-galanya. Jadi perkara yang berharga pada seseorang ialah tujuan dia. Satu orang tujuan dia gila pada perempuan tu, dia sanggup buat apa saja. Allah Akbar. Dia sanggup lari pergi nikah kat Thailand pun tak apa. Pasal dia tahu tujuan dia. Satu orang datang sini, dia tahu tujuan dia buat apa, nak bekerja macam ni, dia sanggup buat apa pun. Satu orang yang nak dapat, dia tujuan dia nak gali emas, dia sanggup duduk masuk dalam bawah terowong tu, berapa jauh dalam tu. Dia tahu nasib dia kalau ni runtuh habis dia. Tapi diri dia sanggup korban. Sebab dia tahu tujuan dia apa dia. Sebab tu tuan-tuan mulia, perempuan, perkara yang terlalu berharga di sisi manusia ialah apa? Tujuan. Sebab tu tuan-tuan mulia, tujuan, bila manusia faham tujuan, dia akan buat segala-galanya. Jadi tuan-tuan mulia, Allah SWT jadikan kita orang beriman. Tujuan Allah SWT hantar umat manusia ke atas muka bumi, apa tujuan? Untuk makan, minum, jalan-jalan. Tujuan Allah SWT jadikan umat Nabi SAW, orang-orang beriman, tujuan dia sangat besar. Tujuan ini tak dibahaskan, tujuan ini tak dicakapkan, tujuan ini tak dikatakan. Tujuan ini sehingga manusia lupa tujuan yang Allah hantar. Sebab tu umat Islam gagal dalam kehidupan. Allah. Sebab bila umat tak nampak apa maksud sebenar, dia gagal. Dia hanya faham, tujuan aku takat nak cari duit, nak cari keperluan, nak hidupan. Orang sakit nak apa, tujuan dia nak sihat saja. Tapi sebenarnya Allah bagi tujuan pada kita. Tujuan yang Allah bagi lebih hebat, lebih besar, akan menyelamatkan umat ini daripada di dunia lagi, di kubur, di mahsyar, di akhirat, sehingga bertemu dengan Allah SWT dalam Allah SWT ridha. Ini, jadi tuan-tuan mulia, ini Allah nak bagi tujuan kami. Orang bijak siapa tuan? Orang bijak siapa? Orang boleh naik sampai bulan pun bukan orang bijak. Sekali ada satu orang pakar saintis datang jumpa ulama besar kita, almarhum Maulana Umar Balampuri rahimallah. Dia kata kepada Hazrat Maulana Umar, dia kata, kamu cerita cerita bawah bumi, kubur, mahsyar semua, atas langit tu, dia kata kat Maulana Umar, orang dah naik bulan brothers, dah naik bulan, kamu masih cerita macam ni, cerita Allah kuasa makhluk, tak ada kuasa kena ikut sunnah. Orang dah naik sampai bulan, orang dah canggih dah, orang dah pakai apa? Bukan internet lagi. Sekarang macam-macam ciptaan kan. Orang dah sampai itu. Maulana Umar Balampuri senyum dengan dia. Baru sampai situ tahap tu. Kami telah bawa manusia kepada bukan binaik bulan, pada pencipta bulan.
Siapa lebih tinggi? Kita nak bawa manusia kenal pada pencipta tu. Bila orang kenal pada pencipta dia, maka Allah akan bagi kerjaan. Dalam hadis kursi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, wa in wajadtani wajadta kulla syai' wa in faqadtani faqadta kulla syai'. Allah SWT bagi tahu, jika kamu dapati aku, kamu dapat segala-galanya. Jika kamu kehilangan aku, kamu kehilangan segala-galanya. Jika kamu dapat taat perintah aku, dapat cinta aku, dapat redha aku, kamu akan dapat apa saja. Ini yang hilang. Jika kamu kehilangan cinta aku, redha aku, taat perintah aku, kamu sebenarnya kehilangan segala-galanya. Allah. Ni. Sebab tu dia orang tu tanya dia buat terkejut. Yo, nak bawa sampai kenal pada pencipta. Allah Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah SWT. Jadi tujuan yang Allah nak bagi pada kita, tujuan dia besar, bukan kecil. Allah SWT kalau manusia tu datang kepada tujuan yang Allah nak bagi sejak kita beritahu, maka manusia itu awal-awal lagi Allah akan bagi ketenangan dalam hidup. Sekarang orang gila habis dalam dunia, hidup tak tenang. Tapi janji Allah, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah tu benar. Allah tak pernah dusta. Allah SWT tak pernah dusta janji Allah. Allah nak bagi ketenangan dalam kehidupan. Allah nak bagi, tak kira siapa. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh dan dia beriman dengan Allah, falanuhyiyannahu, maka pasti dan pasti Allah SWT akan bagi kehidupan dia, kehidupan yang paling baik. Tak ada kehidupan yang baik yang Allah bagi. Jadi ini kita tengok tujuan yang Allah nak bagi pada kita. Allah dah janji, kamu taat, rezeki Allah murahkan, Allah mudahkan rezeki. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah janji Allah. Saya tak terjemah dah ni. Ni semua selalu ayat ni selalu biasa lah. Mana janji Allah tu betul bila manusia kembali kepada tujuan yang cukup besar. Jadi tujuan dia apa Allah terangkan? Allah bagi tahu 3 ya, ataupun dia 4. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Ayat macam ni ada 4 tempat. Di salah satu saya baca. Yatlu alaihim ayatika. Allah SWT hantar tujuan, maksud Nabi dihantar sama saja. Manusia yang lain, umat dia sama saja maksud Nabi dihantar. Ini tujuan dia. Sepatutnya telah dipercakapkan daripada kecil lagi. Daripada zaman tadika dia bagi tahu. Anak-anak telah diberitahu tujuan apa Allah hantar kita kat sini. Kita dah kena tanamkan jiwa anak-anak kita sampai besar tahu tujuan kami macam tujuan Nabi. Tujuan Nabi. Yatlu alaihim ayatika, tujuan pertama kerja agama. Yang kedua, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Belajar atau mengajar, dan hikmah tu Imam Ghazali kata sunnah Nabi. Belajar atau mengajar dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa yuzakkihim, bersihkan jiwa. Jangan ada sifat dengki, khianat, nak jatuhkan orang, nak aibkan orang, nak hinakan orang. Semua sifat-sifat masuk.
Ini tujuan Allah hantar. Bila manusia dapat buatkan tujuan ini, pasti di kehidupan dunia dia dah berjaya. Di kehidupan kubur Allah dah bebaskan dia lah. Ini janji Allah. Dan Allah akan bagi kehidupan kat dunia ni, dia tak pening. Walanuhiyannahu hayatan tayyibah. Maka pasti dan pasti Allah SWT bagi kehidupan yang cukup. Best of the best. Tak ada best daripada ni lagi. Allah Akbar. Cuma tuan-tuan belia, perempuan, cuma kita nampak agama ni macam tinggi. Tak, sebenarnya agama ni memang dah tinggi. Tak perlu kata-kata tinggi, memang dia dah tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Islam tu cukup tinggi. Dan tidak ada apa-apa boleh tinggi daripada Islam. Kita orang Islam tinggi. Sedar tak sedar kita dah mulia. Walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'min. Bagi Allah yang kemuliaan, bagi Rasul dia kemuliaan, bagi orang beriman mulia. Jadi tuan-tuan mulia, kita dah beriman. Tak kira lah iman kita besar mana pun, yakin walaupun iman sebesar zarah kecil sekalipun dah mulia. Iman sebesar zarah Allah akan ikram untuk umat. Syurga dia lebih besar daripada dunia ni. Dibuat daripada apa? Labinatum min zahab wa labinatum min fiddah wa milantuha miskul asfar wa turabuha za'faran wa hasba'uha lu'lu' wal ya'qun man yadkhulaha yan'amu wa yakhludu wa la yamun. Allah Akbar. Kehidupan yang Allah SWT kesian pada orang beriman, walaupun iman dia sebesar zarah, sebesar zarah kecil. Allah Akbar. Walaupun sebesar zarah tu, itu pun Allah akan ganti mahligai yang orang beriman akan masuk, dia punya syurga, dibuat mahligai dia Allah labina, jongkong emas. Siapa boleh beli jongkong emas? Kita beli pakai timang apa? Karat tak ada pernah beli kilo, ada kita beli emas kilo. Tapi saya tak tahu kat Saudi diorang tunggu jual emas, beli semua. Tapi Allah SWT kesian dengan kita. Tak kira kita sibuk dalam pekerjaan kita apapun, janji balik jumpa Allah, ada beriman sayang iman dia, Allah akan bagi kat dia syurga dia daripada jongkong emas. Mana orang semua semua manusia suka pada emas. Kalau tak suka emas, dia akan bagi perak. Ada orang suka perak. Allah Akbar. Ini Allah akan bagi kepada apa? Orang beriman. Lantai dia punya perfume dia, wa milatuha biskul asfar. Allah, daripada za'faran. Lantai dia bukan kapit merah lagi dah. Allahu Akbar. Datang apa? Zabarjat, zamrud, berwarna merah. Kemudian ada perfume yang cukup. Allah Akbar. Nikmat syurga. Sampai besok cerita tak boleh habis. Allah Akbar. Allah nak bagi pada kita. Bila umat, bila manusia bawa maqasid, tujuan tadi yang sangat berharga sangat, baru dia nampak, aku akan dapat macam ni, maka dia akan korban apa saja. Walaupun semayang penat, dia akan semayang. Walaupun puasa penat, dia akan puasa. Sebab tahu nilai dia akan dibayar. Bukan main yang ganjaran. Allah Akbar. Cuma Allah inginkan daripada kita ni, lelaki ke wanita, orang tua ke orang muda, Allah inginkan daripada kita apa yang Allah nak bentangkan dalam Quran. Kita baca banyak kelebihan semua dalam hadis pun. Allah nak pada kita yakin dia. Yakin cuma beriman dengan Allah. Mana yakin pada sabda, pada firman Allah dan sabda Nabi. Kenapa? Perkara yang dalam dunia yang tak akan ada kerosakan, firman Allah. Tak ada satu orang dicipta kerosakan. Sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allahu Akbar. Ini saja. Dan ulama-ulamanya, ijma' ulama, kias ulama bantu kan. Jadi Allah nak kita yakin. Macam mana punya yakin tuan-tuan? Kalau manusia tak reti yakin pada Allah, Allah nak bagi macam-macam, kita tak mau, tak betul lah. Kalau manusia tak mau, Allah boleh bagi pada binatang, Allah bagi pada pokok. Zaman Nabi SAW pokok nangis, dia bergerak kiri kanan sampai terbuka akak dia, jalan depan Nabi, bersaksikan Nabi SAW. Meyakini apa yang sabda Nabi. Segala zaman Nabi pun nak beriman dengan Nabi. Ini semua ada dalam kisah itu sahabat yang tak mungkin dalam masa yang cukup singkat, yang sangat dicemburui kan. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tengok Allah nak yakin saja. Kalau manusia tak reti yakin, Allah boleh bagi kepada semua makhluk dia. Contoh dia, ni selalu saya sebut, kalau orang buka itu akan jumpa bayang ni kan. Di satu zaman dulu, di zaman Nabi Musa AS, di zaman Musa AS, Allah SWT tanya kepada Nabi Musa, Ya Musa, madza biyadika? Wahai Musa AS, apa yang ada di tangan kamu? Nabi Musa tu masa tu pegang tongkat, asaya, tongkat. Allah kata, wahai Musa, Quz asaka idrib hajara amamaka. Wahai Musa, ambil tongkat kau, ketuk batu depan kau. Musa AS bila dengar perintah Allah SWT, dia tak banyak soal, terus dia ketuk. Kalaulah kita misalan di tempat Musa, kita nak ketuk batu dengan tongkat, boleh pecahkan batu. Kita akan tanya, buat apa nak pecahkan batu kan? Tapi Musa AS dia ketuk batu sebab dia tahu ni perintah Allah. Yang nak bagi pecah batu atau tidak, tu pulang pada Allah. Tuan-tuan, lagi saya masuk kisah ni. Ni, dekat pecah batu. Saya nak cerita tadi Raja Mahmud. Raja Mahmud, dia ada seorang kan, pembantu dia. Pembantunya dia ambil orang luar, yang orang susah, tak tahu apa kan, tak tahu mana mak pak dia. Dia bawa masuk istana, nama dia Ayab kan. Nama dia Ayab. Sampai dijadikan Ayab ni orang besar dalam istana. Menteri-menteri pembesar semua marah sangat. Satu orang hamba di luar, Raja Mahmud masuk jadi penasihat, pemegang PA lah, bendahari juga, semua khazanah dia tahu kan. Allahu Akbar. Kisah dia pun banyak, saya nak biar tu kisah ya. Sejarah Islam banyak. Jadi dia tahu pembesar-pembesar ni cukup marah kepada Ayab. Raja tahu, lalu bagi pembesar-pembesar dengan Ayab kan. Dia kata pada pembesar, sekarang ni ada satu orang kata cenderahati, istana punya berharga kan, dibuat daripada zamrud, emas dan zamrud. Kamu tolong pecahkan, angkatlah permata tersebut bagi pada menteri utama, pecahkan. Menteri kata tak boleh, ini barang istana yang terlalu berharga. Bagi pada nombor 2 tak sanggup, nombor 3 tak sanggup, nombor 4 tak sanggup. Sampai pada Ayab. Wahai Ayab, pecahkan. Semua menteri kata, hai Ayat, yang pecah ni. Itu Ayat kamu, yang main ni. Pasti dia ada keseorang lagi. Ayat dia ni, jangan pecah. Raja kata, hang pecahkan. Ayat ambil, semua bakat terbelah. Yang angkat tu, semua dah suspend. Tom, pecah. Semua menteri, pembesar-pembesar marah pada Ayat. Kau gila kau ni? Ini barang harta khazanah istana kan, terlalu bernilai.
Lalu raja pun tanya pada ayah, wahai ayah, semua pembesar maaf pada engkau, kau tak takut ke? Saya tak takut. Sebab apa? Mengapa kau pecahkan juga? Wahai pembesar-pembesar, saya tak takut pada kamu. Dan saya buat ni sebab apa? Saya nampak ini perintah siapa? Raja. Perintah raja tu lebih besar daripada perkara. Saya mentaati dia. Kalau dia kata A lah, dia kata C lah. Pasal dia punya perintah. Sebab saya pegang perintah dia lebih besar tu semua. Sebab itulah orang beriman, kalau dia faham perintah Allah, perintah Rasul lebih besar, dia takkan sanggup melanggar perintah Allah, perintah Nabi. Tapi umat tak nampak perintah Allah dia langgar, perintah Nabi dia langgar. Sebab dia tak letak perintah Allah, perintah Nabi di dia. Kembali balik pada baca tadi. Macam mana tuan-tuan dia? Berhenti ni ya? Sambung balik? Sampai maghrib? Makan lepas maghrib boleh kau nahan? Kan senang sampai ni tau. Jadi Allah perintah Musa AS kan, sebab dia nampak perintah Allah lebih besar. Allah kata, dia tengok tongkat dia ada apa? Dia dah cari, dia dah bagi makan kambing, dia kait makan tongkat tu ya. Tapi perintah Allah, dia tak kira. Pecah batu tak pecah, Allah perintah. Fadarbal hajara fankasara. Maka pecah batu. Bila dia ketuk saya, dia buat dia. Allah yang pecahkan batu. Fankasara, terbelah dua. Bila batu tu terbelah dua, dalam batu yang tu ada batu yang kedua, batu yang lain pula. Allah SWT perintahkan dia lagi. Ni masa saya tengah mengaji Bukhari. Mengaji Bukhari di Pakistan 35 tahun 35 tahun yang lampau. Pekan baru dekat 37 tahun dulu. Sekarang ni dah mengajar Bukhari. Saya mengajar di Sri Taling 30 tahun. Mengajar Bukhari dah 25 tahun. Allah Akbar. Kita mengajar kulit ke kulit. Jadi ini dalam Syarah Faidul Bari karangan Maulana Anwar Shah Kashmiri rahimahullah. Siapa Maulana Anwar Shah Kashmiri? Ulama-ulama Deoban kata Maulana Anwar Shah Kashmiri ni, kalaulah perpustakaan Deoban, saya pergi tengok perpustakaan Deoban dah banyak kali. Perpustakaan Deoban ni besar dan tak besar, lebih besar daripada masjid negara kita. Pustakaan dia dahsyat. Hak persoalan dulu sampai nukilan Taurat, Injil pun ada kat situ. Tak apa kalau ini pergi jalan tengoklah. Memang besar tu. Jadi Maulana Anwar Shah Kashmiri yang kata apa? Kalaulah Deoban ni maktabah dia terbakar, kami tak risau. Kenapa? Kami ada satu orang yang mana ingatan dia cukup kuat. Ilmu ada kat Maulana Anwar Shah Kashmiri. Allah Akbar. Banyak kisah dia Jadi dalam kitab dia tulis kisah ni, cerita tentang apa? Nabi Musa alaihi salam. Allah perintah, wahai Musa, ya Musa, idrib maratan saniyah, pukul, ketuk batu yang kedua pula. Tadi batu yang pertama, ketuk batu yang kedua. Lalu Musa AS ambil tongkat dia, ketuk kali dua. Fadarabal hajara fankasara, ketuk batu kedua, terbelah batu kedua, terbelah. Tengok-tengok, ada batu ketiga, batu yang lain pula. Subhanallah. Kemudian Allah SWT sebut, ya Musa, idrib maratan salisa, ketuk kali ketiga. Fadarabal hajara maratan salisa, dia ketuk kali ketiga. Fankasara, terbelah batu yang ketiga. Terbelah batu ketiga, tak ada batu lagi. Yang ada seekor ulat dud. Ada ulat, seekor ulat. Ulat kecil lah. Di mulut ulat tersebut ada daun hijau segar.
Kok mana daun hijau tu masuk tak tahu. Nabi Musa nak tengok, nak jumpa binatang tu, sampai kena pukul 3 batu yang jenis berlainan, baru jumpa ulat kat situ. Allah kata pada Musa, kau letak telinga kau dekat dengan muncung ulat, mulut ulat tadi yang ada daun segar tu. Kau dengar betul-betul. Allah suruh dia dengar ulat bertasbih. Allah Akbar. Ulat pun pandai tasbih. Tuan-tuan, macam mana? Manusia tak pandai tasbih pada Allah, ulat pun bertasbih. Allah Akbar. Macam mana? Nak tahu tasbih ulat kan? Kena bayar lah. Gurau saya ulat pun bertasbih. Ulat kata apa? Nabi Musa tak kembang tu dia. Lalu ulat bertasbih, Subhana man yarani wa ya'rifu makani wa yarzuquni wa la yansani. Subhana man yarani wa ya'rifu makani wa yarzuquni wa la yansani. Ulat kata apa? Maha suci Allah yang melihat akan aku walaupun aku berada dalam 3 lapisan batu. Maha suci Allah. Ulat begitu yakin Allah mengetahui tempat aku, sebab tu dia suruh Musa bukan depan dia ni yang batu ni. Wa ya'rifu makani, tak miss. Kadang tepuk sini pun betul-betul tepat. Wa yarzuquni, Allah masih bagi rezeki akan aku. Rezeki fresh, bukan rezeki basi. Rezeki fresh, daun hijau segar. Wala yansani, Allah tak pernah lupakan akan aku. Allah maha sibuk. Tuan-tuan, Allah nak dengar semua perkataan makhluk dia. Manusia nak, orang ni, orang lain, orang A berdoa macam lain, orang B berdoa macam lain, C lain. Seluruh dunia semua minta perbezaan. Itu manusia. Belum makhluk-makhluk yang lain. Binatang, pokok, matahari nak naik pun minta izin Allah. Semua dengan izin Allah SWT. Dengan berbeza bahasa. Tuan-tuan, kalau kita dengan berbeza bahasa sekali serentak, kita boleh faham. Orang ni cakap India, orang ni cakap ni, orang kan cakap tak faham kan. Sekali saya pergi kedai motor. Kedai motor tu dia punya apa, orang kata counter kan. Dia tak dia punya handphone ni satu, kemudian sana dia selit satu, dan selit satu lagi. Lepas tu saya tanya, kamu faham? Aku pun tak faham. Aku tak ya. Okey. Mari sini. Dia kata serentak man tak boleh faham ya. Sebagai operatornya bagi tahu serentak. Okey datang. Okey. Dia tak tahu apa komputernya kan. Allah SWT. Bismillah. Maha suci Allah yang mendengar semua percakapan, permintaan. Padahal Allah Maha sibuk. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis sama, penduduk langit pun dengan minta dekat. Yang bumi pun minta juga. Di bumi ni ada berapa bahasa? Kat Malaysia saya ada berapa bahasa? Banyak. Melayu bahasa Surat ada, bahasa Kedah ada, bahasa Kelantan ada, bahasa apa ni? Boyan ada, bahasa Banyak ada, bahasa Jawa ada, Jawa halus ada, Jawa kasar ada. Kat Malaysia pun dah terlalu banyak bahasa. Bahasa Gopeng ada. Seluruh dunia beribu bahasa. Allah Maha mengetahui. Allah boleh faham. Allah semua. Allah yang ciptakan. Yas'aluhu man fis sama. Yang di langit, burung-burung macam mana, semua bahasa. Bahasa malaikat macam bahasa semua. Di bumi lagi, yang jamek, yang bahasa ketul lagi, yang bahasa hidup lain, bahasa batu lain, bahasa pokok lain. Allah.
Allah Maha sibuk. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah macam tu malam. Walaupun Allah dalam sibuk, setiap hari dia macam tu, ulat punya yakin wala yansani. Allah tak pernah lupa akan aku dalam lapisan 3 batu, tetap dia bagi rezeki. Allah mau pada manusia tuan-tuan, perempuan, bukan apa. Allah mau manusia yakin dengan dia ya. Dialah pencipta kita, dialah pemberi rezeki kita, dialah penolong kita, dialah penyelamat kita, dialah pemberi bahagia kita. Sebab tu tuan-tuan belia, kalau kita tengok Allah yang bagi, tak sepatutnya manusia lupa kepadanya. Sebab tu kita mau nangis. Berapa banyak kita lupa pada Allah. Tuan-tuan, kita datang daripada alam ar-ruh, kemudian dimasukkan dalam apa? Alam rahim ibu kita. Dalam alam rahim ibu kita, budak pada rahim ibu kita, baru kita keluar. Dalam alam rahim ibu kita tuan-tuan, perempuan, kita makan apa? KFC ya? Ibu-ibu, KFC kan makan? McDonald kah? Ayam bakar kah? Tak ada. Semua sama ya. Yang berada dalam rahim mak dia, sama saya makan. Tu dalam Aikim saya sebut. Dia tanya, dia kata, itulah bekalan kita makan darah wanita, darah haid. Bila wanita mengandung, darah dia berhenti keluar. Ini ada dalam kitab Al-Iqna. Bujairimi ada syarah dia. Orang kata mana mai, pergi baca sendiri lah tu. Allah Akbar. Jadi dia terhenti. Darah itu terhenti apa? Untuk dijadikan bekalan makanan ruci untuk janin dalam perut mak dia. Tapi kalau wanita kata, yang kami mengidam je. Betul. Wanita memang mengidam. Dia teringin makan ikan bakar, ikan mentoyang. Kalau benar-benar pelik teringin nak makan hutan tu, ternyuh suami dia cari kan. Betul. Jadi dia makan, kalau 10 dalam 1, 10 tu dia masuk, bercampur dengan darah, dia jadikan pati dalam darah itu. Semua menu tu ada di situ. Nak heran apa? Sekarang buat kopi berapa dalam satu? Saya ada kat saya, orang bagi kat saya 17 dalam satu. Kalau manusia boleh buat 17 dalam satu, Allah lebih pada tu boleh buat. Tapi manusia tak yakin. Jadi darah haid tu telah kumpul semua menu-menu yang ibu mengidam. Dia punya teringin masuk. Itu ditahan tu, dibagi makan untuk janin tadi. Allah Akbar. Mengapa tuan-tuan boleh? Aku akan jadi orang besar. Aku akan jadi datuk, aku akan jadi ini, PA ni. Mengapa kau bagi makan? Maha suci Allah. Tidak ada satu orang boleh tahan. Kenapa? Allah nak ajar pada kita. Dalam kehidupan tu pun kita dah lemah. Walaupun bila kau keluar pada perut mak kau akan jadi orang yang cukup dahsyat, hebat. Tetap kau kena lalui proses ni. Kau kena makan. Kenapa? Nak mengajar manusia, manusia khuluqal insana dha'ifa. Dicipta manusia dalam keadaan lemah. Lemah sampai kita dah perut mak kita pun kita tak mampu nak tolak. Aku tak mau makan lain. Aku nak makan KFC lah. Ada boleh orang boleh tolak? Tak ada. Allah dah ajar kita kena mengaku lemah. Bila dia keluar daripada perut, daripada malu mak kita, Allah Akbar. Ya'kulu min rizqillah wa yamshi ala ardillah wa yakfuru anillah. Makan daripada rezeki Allah. Bila keluar nak makan, belum tahu apa-apa pun, lapar saja, mak dia letak dekat payudara dia. Dia tahu dah. Makan daripada rezeki Allah. Sampai besar makan rezeki Allah. Tak ada satu orang boleh makan luar daripada rezeki Allah. Kalau rezeki dia banyak tu lah. Tak ada satu orang boleh makan rezeki dia. Allah Akbar. Kalau rezeki dia banyak tu. Walaupun dia semua milik dia, tapi dia boleh makan apa yang tu ya. Kenapa semua 3 serangkai dah ada, tak boleh makan apa. Tinggal Allah Akbar.
Kalau orang tak beriman, harta dia wasiat kat anjing. Jadi hamba anjing, jaga anjing lah. Pergi berak dia mah. Allah Akbar. Tak ada apa pun. Wa yaqulu anil wa yamshi ala ardillah. Kemudian jalan di atas bumi Allah. Kalau Allah tak izin, macam nak jalan? Ni rezeki kita boleh berjalan kata-kata Allah hantar. Syukur pada Allah. Ada orang hanya kat situ ya. Hanya orang ada dalam Malaysia ya. Hanya orang dia hantar orang kat sini pula. Ada orang tu dia hantar seluruh dunia, seluruh alam. Allah Akbar. Wa yamshi ala ardillah wa yaqfuru anillah. Tapi yang paling sedih, dia dah tahu memang dia punya kelemahan, tu, tapi masih kufur, ingkar kepada Allah. Tak mau kenal Allah SWT. Binatang boleh tunjuk yakin dia walaupun macam tu. Sebab itulah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah SWT. Sebab itulah kita kena bawa dalam kehidupan kita. Kita kena faham tujuan yang Allah bagi untuk kita. Bukan Allah zalim pada kita. Sebenarnya Allah sayang pada kita. Allah sayang pada kita. Allah nak bagi kebaikan yang banyak. Cuma kita tune saja kehidupan kita. Belajar yakinlah. Walaupun belak ada yakin, tapi belajar yakin. Jadi tuan-tuan boleh yakin tu tak datang dengan kedai kopi. Tidak. Allah Akbar. Yakin tak datang tu, tapi yakin perlu diusahakan. Perlu diusahakan. Sebab tu kita tengok orang dakwah yang keluar tu, dia nak usaha lah. Atas keyakinan hari cakap sebab yakin sebab Allah sampai Allah akan bagi hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau tidak sampai nanti kita usahakan supaya kita yakin lebih dahsyat sebab Allah bagi manusia ni akal lebih hebat daripada binatang. Jadi manusia boleh fikir dengan yakin bahawa dia akan mendapat dalam kehidupan dia kehidupan yang sebenar. Allah Akbar. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh insyaAllah kita kena bina keyakinan kita terhadap Allah SWT. Jangan kita kedekut kita punya kehidupan. Pasal tidak ada satu orang boleh tongkat langit. Tak ada satu orang yang boleh tongkat langit. Dia pasti akan kembali kepada Allah. Dia pasti akan kembali pada Allah. Jadi bila nak kembali pada Allah, biarlah Allah redha kita. Tak apa, kita kerja apa pun, kerja. Jangan tinggal kerja kita. Kita nak buat bisnes apa? Janji halal. Kita buat. Tapi perintah Allah, yakinlah perintah Allah. Jagalah bab solat. Tambah-tambah sini kita tengok orang jawab perintah Allah, kita solat. Masya-Allah. Saya gembira tuan-tuan yang berada kat sini, boleh baca Yasin, boleh ni, boleh sembahyang solat Jumaat. Ada tempat nak baca Quran pun tak boleh. Kami jumpa orang Poland. Kami berada di Poland, orang Tatar. Orang Islam yang masuk ke Poland, orang Tatar yang pertama bina masjid dekat apa? Białystok. Masjid papan yang pertama kat situ. Kami jumpa orang Islam. Situlah orang ni bukan Islam datang menziarah kan. Kami jumpa. Kemudian kami dah keluar, kami nak pergi cari makanan halal. Dia ada satu orang tunjuk tu ke restoran makanan halal. Tapi kami pergi tengok, kami tak pasti. Kemudian tengok, kami tanya sahabat Mr. Google. Allah Akbar. Dia anak murid dia ramai. Sampai ada bukit juta-juta berbilion. Kita tanya sekejap. Tempat mana? Dia pun tunjuk orang pusing balik. Dah dekat situ ya, ada sebuah rumah. Nak masuk kereta pun susah sampai ada satu orang. Kami kata ni, kata dah. Lepas tu tanya-tanya dia, makanan halal dia rasa. Dia pun jangan. Dia kami tak halal. Dia pun sendiri bagi tahu tak halal. Tapi tak tahulah, kita tengok. Kemudian saya pun tergerak hati. Saya kata, saya nak guna tandas boleh tak? Dia panggil turun. Jom, masukkan. Alhamdulillah tanda dia pusing. Terima kasih. Lepas tu sembang-sembang dengan dia. Allahu Akbar. Dia gembira. Dia sebenarnya orang besar dalam polis. Tapi dah pencen. Abang dia mufti Poland. Lepas tu dia pergi ambil Quran. Aku pergi haji Quran. Saya kata, baca tengok. Tak boleh baca.
So mengucap pun tak pandai. Kan macam tu Lepas tu sedihnya dia. So baca tak boleh. Sebab ajak dia baca Fatihah. Tak boleh. Bayangkan kalau baca Fatihah tak boleh, macam mana dia semayang? Itu tahap orang Islam sampai macam tu dah. Agama dah macam tu dah. Tu pun Allah kesian. Allah. Makna dia nak baca Quran, rindu nak baca Quran. So kami baca, duduk lepas tu bangkangan dia semua. Dia gembira. Itulah kita patut syukur, kan? Patut syukur. Kita boleh semayang, kita boleh puasa, kita boleh baca Quran lagi, kan? Alhamdulillah, semua boleh mengucap, kan? Semua faham kan? Tapi ada tempat nak semayang pun tak tahu. Semayang itu suka dia ya. Kan? Allahu Akbar. Nak buat perkahwinan pun kami pun pening. Dia orang angkat kahwin, ada satu orang tu. Allah Akbar. Pada sisi kita tak sah. Kan? Pelik. Jadi kita syukur, alhamdulillah, kan, dah ada ni. Jagalah. Kan? Jadi kita cuma kita yakin dengan apa yang kita buat. Boleh insya-Allah dalam jadi kita jaga solat kita jaga inilah, kan. Mudah-mudahan Allah terima sedikit tazkirah, kan. Semua dah lapang tu, nak sembahyang maghrib tu insya-Allah, kan. Kalau ikut saya tak berhenti lagi. 3 jam lagi, kan. Pasal ada perkara maksud yang banyak nak disampaikan. Tapi tak apa, sekadar tu kalau tuan-tuan, puan-puan ambil fikir, insya-Allah Allah akan bagi, Allah akan buahkan kebaikan yang banyak. Allah Akbar. Boleh insya-Allah Mudah-mudahan Allah terima saya, Allah terima tuan-tuan, Allah terima puan-puan, kan. Amin. Dan Allah pelihara zuriat-zuriat kita, kan. Jagalah kerja tuan-tuan, buat dengan baik, jaga perkara ini. Insya-Allah Allah SWT akan dorongkan kita rezeki yang terbaik. Wallahu a'lam. Cukup dah waktu. Dia nak ajar 2 minit lagi. Jadi kita bagi peluang mungkin sahabat kita nak ambil wudu apa, kan? Masya-Allah. Baik, kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sahibil jabinil anwar wal qatl azhar wal liwa'i wal kautsar wa ala alihi wa sahbihi bi'adil hasa wad dar bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha alim, Kau maha hakim ya Allah, Kau maha bijaksana ya Allah. Kami hamba-Mu yang dhaif ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul semata-mata nak mencari keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, semata-mata nak ikut sunnah Nabi SAW ya Allah. Kami tak tahu apa ya Allah, tapi bukalah pintu hati kami, bukalah pemikiran kami. Ya Allah, meyakini apa yang disampaikan ya Allah. Allah, ya Allah, agama itu benar, kamu itu benar ya Allah. Tidak ada satu yang kami boleh dustakan ya Allah. Nikmat-Mu telah benar ya Allah. Tapi kami ya Allah yang tak pandai nak berterima kasih padamu ya Allah. Ya Allah, kasihanlah kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Zahir batin ya Allah, kecil besar ya Allah, sengaja atau tidak sengaja ya Allah, yang kami faham atau tidak faham ya Allah. Ya Allah, kenapa kubur-Mu benar ya Allah. Kubur-Mu ya Allah, kubur-Mu benar ya Allah. Macam-macam kami dengar ya Allah. Kami nak kembali ya Allah. Kami tak ada apa-apa ya Allah. Hanya harap dengan belas kasihan-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah, dapat syafaat Nabi SAW ya Allah. Terimalah kami, walaupun amal kami tak seberapa, tak ada ya Allah. Ya Allah, tapi terimalah kami. Bukalah kubur kami. Ya Allah, cerahkan kubur kami ya Allah. Ya Allah, cerahkan kubur kami ya Allah. Selamatkan kami daripada segala-gala musibah ya Allah, segala azab ya Allah. Ya Allah, pimpinlah kami ya Allah. Pimpinlah keluarga kami ya Allah, anak isteri kami ya Allah, ibu bapa kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, untuk diberi jannah ya Allah, Jannatul Firdaus ya Allah. Ampunkan dosa dua ibu bapa kami, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi menemui-Mu ya Allah. Ya Allah, kasihannya mereka, kami tak dapat berbakti pada mereka ya Allah. Kami tak mampu ya Allah nak tunai hak ibu bapa ya Allah. Ya Allah, begitu asal-asal kami ya Allah, kami tak mampu nak terang pada mereka ya Allah. Tapi dengan penuh kasih sayang ya Allah, ya Allah, Kau terima juga mereka, Kau maafkan mereka, Kau beri mereka kehidupan yang baik ya Allah. Di kehidupan dunia ni kehidupan baik ya Allah.
Ya Allah, di kehidupan dunia ni Kau beri kehidupan yang baik ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, yang sakit Kau sihatkan ya Allah. Yang sihat yang sempurna ya Allah. Yang antara kami ada masalah, Kau selesaikan masalah mereka dengan sempurna ya Allah. Yang antara kami ada hutang yang banyak ya Allah, Kau selesaikan hutang mereka dengan sempurna ya Allah. Ya Allah, pimpinlah kami ya Allah. Bila kami cinta pada agama ya Allah, bila kami cinta pada agama ya Allah, bukalah cinta agama ni pada keluarga kami, anak isteri kami ya Allah. Ya Allah, penduduk di sini juga ya Allah. Ya Allah, kasihan pada mereka juga ya Allah. Ya Allah, pada mereka yang datang pada hidayah ya Allah, Kau telah buka hidayah, Kau segerakan hidayah pada mereka ya Allah. Ya Allah, yang mereka yang nak menghancurkan agamamu ya Allah, ya Allah, Kau hancurkan mereka ya Allah. Ya Allah, terimalah kami ya Allah. Ya Allah, terimalah kami ya Allah. Terimalah keturunan kami ya Allah. Terimalah pembesar-pembesar kami ya Allah. Kasihanilah mereka juga ya Allah. Ya Allah, berilah mereka dapat bawa agama dan kehidupan ya Allah. Bantu agama ya Allah. Ya Allah, pimpinlah raja-raja kami ya Allah. Kasihan mereka, beri kesihatan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, beri kesihatan mereka ya Allah. Mereka sebagai pemimpin agama ya Allah. Ya Allah, beri mereka dengan taufik ya Allah. Ya Allah, kasihan mereka ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahman Rahim ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah, pelihara orang Malaysia di sini ya Allah. Ya Allah, pelihara semua yang datang di sini ya Allah. Peliharalah orang-orang Islam di sini ya Allah. Ya Allah, semua dapat tegakkan agama ya Allah. Ya Allah, bantu jemaah-jemaah yang bergerak seluruh dunia semua alam ya Allah. Ya Allah, Kau bantu jemaah-jemaah yang bergerak seluruh dunia semua alam ya Allah. Ya Allah, Kau peliharalah ulama-ulama kami ya Allah. Kau peliharalah ulama-ulama kami ya Allah. Kau peliharalah masjid kami ya Allah. Kau peliharalah madrasah kami ya Allah. Seluruh dunia semua alam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, terimalah kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami ya Allah cinta yang sebenar, cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar ya Allah, sehingga kami dapat ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami dapat ziarah tempat-tempat yang baik ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati. Amin. Tak masuk azan. Belum. 9:20. Okey, boleh ambil wudu lah siapa yang boleh ambil wudu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Mati tak ada siapa pun tolak. Soalan mudah ya. Kalau kata Tuhan, ada orang tak percaya, dia kata mana ada Tuhan? Allah. Itu jawapan bagi soalan yang pertama. Jawapan bagi soalan yang kedua, apakah perkara yang batil terlebih batil? Dia ada kat depan kita ya. Dunia. Dunia tu batil. Kita kena tipu dengan dunia hari-hari. Tuan-tuan, saya nak beritahu. Matahari yang kita belajar, matahari dengan bumi sama besar? Matahari besar kan? Tapi kita tengok besar bola ya. Maknanya mata kita ditipu. Mungkin orang kata jauh. Walaupun jauh takkan dapat besar bola ya. Jadi matahari lebih besar daripada bumi ni. Bukan sekali, bukan 10 kali, bukan 100 kali, bukan 1000 kali, bukan 2000 kali, bukan 5000 kali. Besar dia mengikut surah Alif Falaq. Masa 40 tahun yang lampau kan, saya jumpa dua ahli falak. Masa tu kiraan dia kata matahari lebih besar daripada bumi ialah sebanyak 1,700,000 kali ganda. Tapi mata kita kena tipu. Hari-hari kita nampak besar bola. Maknanya mata kita kena tipu dengan dunia. Allah Akbar. Maknanya kita kena tipu. Tu orang buat silap mata. Orang kerat orang kawan, tengok tak putih. Mata kita kena tipu, dia pun kena kerat kalau kena mak. Putih lah. Nampak? Makna itu makna dia dah tak betul. Kena tipu lagi. Makna kena tipu lagi, dah kita tahu tipu. Kan? Itulah ya Allah. Makna dia kehidupan kita melalui kehidupan kena tipu. Setiap hari mata kita kena tipu. Percakapan pun kena menipu. Telinga kita pun kena menipu. Sebab tu orang belajar about scammer semua macam daripada ni kan. Kadang scammer dengan mata, scammer dengan telinga, kan. Macam-macam dia belajar scammer.
Sebab dia tahu dunia ni dunia menipu. Yang tak menipu sana kita kembali. Cuma tak menipu di atas dunia ni apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita kan, orang yang paling bijak dalam dunia siapa? Siapa boleh bagi tahu saya orang paling bijak dalam dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam. sampai kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi orang paling bijak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tafsir Abdul Aziz dia kata nisbah Nabi SAW punya kecerdikan daripada semua orang, Nabi ni seolah 99%. 1% dihadiahkan kepada umat sampai kiamat. 1% dibahagi-bahagikan. Dapat banyak mana tuan? Besar debu pun tak ada. Tinggal aura saja. Seorang sikit. Itu pun manusia dah bilang aku pandai, aku cerdik, aku ni. Satu ya. Dibahagi kan. Nampak? Yang paling bijak siapa? Nabi SAW. Tapi berapa ramai yang nak ikut Nabi? Nabi bagi tahu dah. Kan? Daripada buka mata sampai tutup mata ada saja perjalanan Nabi. Ada saja ada. Jangan penyelesaian semua ada lah. Manusia tak kaji. Allah Akbar. Manusia tak mau kaji. Sebab itulah kita tengok orang dulu, zaman dulu sanggup nak curi jasad Nabi. Sanggup nak curi jasad Nabi. Dia kisah daripada akhir. Dia korek dia korek buat terowong nak curi, nak sagi satu depa saya nak sampai. Tapi Allah pelihara jasad Nabi. Nabi SAW datang nak mimpi seorang Raja Nordin daripada Mesir. Dia yang mimpi. Tu yang lepas tu ditangkap rupanya orang Kristian. Raja dia tahu nilai jasad Nabi. Dia sanggup duduk bertahun-tahun korek buang tanah tempat lain. Kisah panjang lah. Allahu Akbar. Jadi kita tengok mereka pun yakin dengan jasad Nabi, tapi mereka tak tahu amal-amal Nabi begitu dahsyat sekali. Yang tak ada pada mereka. Tapi kita bawa banyak Nabi orang paling bijak, tapi orang tak ikut orang bijak. Nak ikut yang bodoh ni. Kita terpengaruh, terlupa. Kita nak ikut apa ni? Aristotle, Plato punya teori. Tapi sebenarnya tak ada apa pun. Masuk lagi? Belum? Itulah. InsyaAllah kita ikut orang cerilah Nabi SAW. Kita sikit-sikit kita belajar lah kan. Sikit macam ni. Janji dah mati, janji yang ni kita buat ni. Bukan kita minta 100%, tapi kita buat sikit-sikit kita ubah. Niat kita ubah niat betul-betul nak mendirikan agama, nak mengagungkan Allah SWT, ikut sunnah Nabi dan sebagainya lah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah timur saya, Allah timur tuan-tuan. Amin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta